Okay guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel Imperial Motor. Hari ni aku nak tunjuk sikit hasil topi keledar yang aku dah cat lah. Tapi aku gagal Tengok ni. Ni aku sebelum cat aku dah letak ni. Dah letak seletik kat sini. Lepas tu kat belakang ni Ni aku letak seletik. Ni seletik. Tapi kesudahannya aku gagal lah. Sebab apa kau aku gagal? Sebab aku tak tahu macam mana. Aku sebenarnya bukan tak tahu. Sebenarnya aku lambat ambil tahu lah. Lambat ambil tahu yang tak boleh campur cat minyak dengan cat yang dinding tu kan. Jadi aku campur kan. Lepas tu hasilnya jadi macam ni. Tengok. Kulit limau guys. Tengok. Apa lagi? Berkedut-kedut habis. Jadi tak lawa dah. Jadi topi ni aku rasa macam nak buat koleksi ke nak guna lagi. Aku pun tak tahulah. Tapi ni kalau guna pun okey. Tapi macam tak selesa lah untuk orang mandang kan. Jadi aku mendapat korang. Aku patut guna lagi ke atau buat koleksi topi keledar ni.